seorang pekerja offshore. Customer ni dia pekerja offshore. Macam mana kita tahu ni pekerja offshore dia duduk laut kan? Dia boleh duduk beli kereta, kalau boleh lagu mana cara dia? Offshore ni macam awak cakap dia kerja kat laut. Tapi aku kena tahu, kerja offshore ni, offshore ni kerja dekat tengah-tengah laut di mana masa kat darat kurang. Ada pekerja offshore yang 2 minggu kerja, 2 minggu cuti. Ada pekerja offshore yang sebulan kerja, sebulan cuti. Gantung ia ikut kargo ke, oil and gas ke. Ada pekerja yang 3 bulan kerja, sebulan cuti. So bergantung pada company tu. Tapi kat offshore ni tak banyak sangat kat Malaysia ni. Jadinya boleh buat loan. Sebab sekarang pun internet pun dah ada. Cuma nak call tu susah kadang-kadang. So dia akan go through by Wasabi, banker. So dia akan verify betul ke nak beli kereta ke, whatever ke. And then nak tak nak sign agreement kat laut ke? Tak. Banker akan naik helikopter pergi ke laut untuk sign agreement. Macam tu Tak lah. So nanti waktu dia cuti, dia turun dekat darat, sign agreement. Kalau 3 bulan tu dia tunggu. Yes. Tapi kereta dia kena ambil ke? Tiba-tiba dia pergi ke laut bulan depan. Kereta tu ada stok. Kereta dah ada stok. Dia kena ada ke? Dah sign agreement dah ni. Dia kena ada ke? Kita tunggu dia. Tunggu dia balik Tak perlu. Tak perlu. Mungkin dia beli kereta tu untuk ibu dia, untuk adik dia, untuk anak dia, untuk isteri dia. Boleh wakil. So dia boleh wakilkan. Boleh wakil. Mana-mana bank, ingat mana-mana bank, yang penting ada surat wakil, IC wakil. So yang ni ialah wakil saya, tapi ikut logik adik-beradik lah. Kawan-kawan tak boleh. Yang akan ambil kereta. Tadi kan untuk sign agreement dia sendiri kena sign. Dia sendiri lah. Ambil kereta tu ni je lah wakil. Wakil. So dia tak ada istilah PDF dia kena juga turun ke bank sebab dia ada biometrik. Ada biometrik. Dia tidak akan ada, boleh tak email saya agreement, saya sign je lah kat laut. Lepas tu saya hantar balik by PDF. Tak ada. Wajib kena datang ke bank untuk buat bio apa? Biometrik. Biometrik.